Macam kosong je kawasan rumah aku ni. Saya bunga apa ya? Saya nak cari bunga yang dekat kawasan. Ada tak apa-apa jalannya? Beritahu bajet. Bawah 100. Bunga tu suka pergi ke sini. Dah kita buat tu. Kita boleh outdoor, kita boleh indoor juga. Jadi sesuai lah. Kita letak kat rumah. Kalau saya ada sakit ke apa kan, tu boleh sapu juga. Okey, untuk aloe vera ni harga dia RM15. Oh, ada lagi tu pokok selain aloe vera. Ada? Untuk ni pula marigold. Yang ni dia boleh tak outdoor tapi dia kena dekat bawah bumbung. Macam kita boleh kena panas, kalau sejuk. Dan harga dia untuk satu ni RM5. Kelebihan dia apa? Kelebihan pokok marigold ni boleh mengurangkan bau lah di kawasan rumah. Nampak lucu juga. So ada lagi tak yang lain? Jadi kubur. Okay, yang ni pula pokok jasmine. Pokok ni berharga dari RM5 hingga ke RM15. Ikut saiz dan ni lah. Saiz lah. Yang ni sesuai lah juga untuk tanaman kat luar. Kalau macam tu bagi saya suka je tanaman dia. Jadi dah semua tu dia letak pokok outdoor dengan indoor yang berharga bawah 100. Kalau kita suggest pokok kat dia, rasa pokok mana yang sesuai? Saya lebih prefer yang pokok yang macam ni lah. Sebab dia banyak berbunga and dia punya colour pun cerah. So lebih menarik lah. So kalau pokok macam ni pun dia cantik juga sebab dia punya, tengok dia punya colour. Very nice. Jasmine dengan marigold. Marigold. Okey boleh? Miss. Dah saja dah. Oh itu. Tadi 3 pokok ni berapa Kak? Untuk aloe vera ni RM15. Marigold RM5 dengan jasmine RM10. So total RM30. Boleh tolong angkat tak? Boleh. Boleh. I just had to let you know you're